pelik tol. JC Malaysia ni dia ada 3 versi guys. Yang pertama player issue, harga 329. Yang kedua adalah versi fan issue, harga dia 99. Dan yang ketiga, paling bawah sekali dan paling murah sekali, harga untuk supporter issue RM79 lah. Tapi yang supporter issue ni jelas Parley kata hanyalah t-shirt kosong just tanpa logo Puma dan FAM je lah. Sebab fan-fan Malaysia ni kan dia nak cari yang murah, so Puma pun bagilah yang design kosong je. Manakala untuk fan issue pula, fan issue dia punya design tu kosong, cuma dia ada jalur dekat bahu dan dekat hem tu lah. Untuk fan issue punya ni, dia punya design tu pakai JC Training Malaysia je, cuma just tukar warna je. Dan untuk yang play issue tu, play issue tu dia ada corak-corak sikit, walaupun kosong tapi dekat tepi tu ada hitam guys. Mesti ada tanya, Parley kenapa Puma buat keluar 3 versi? Dan 3 versi ni pula design lain-lain. Sepatutnya 3 versi ni buatlah design sama, tukar material je ke. So bagi Parley ini adalah strategi penjualan jersey lah daripada brand ni lah. Sebab macam Parley nak beli yang player pakai punya, so Parley akan beli yang 329 punya, sebab memang design sebiji macam player pakai. Manakala si Abu ni pula, dia tak ada kewangan sangat, so dia boleh beli yang RM99. Tak mahal sangat, sampai RM399 pun okey. Cuma dia dapat design yang tak sama dengan player pakai lah. Dan kalau si Borhan ni pula, dia student lagi tapi masih support original, so dia pun beli yang paling murah sekali RM79. Tapi Borhan ni dapat just JC kosong je lah, tepek logo je lah. Okay, so untuk beli JC ni ikut pada kemampuan masing-masing lah.